Sebab nak bagi tahu dekat puan dan tuan-tuan sekalian semua, Muhammad bin Abdul Wahab ni dia langsung tak popular dalam fiqh, tak terkenal pun. Penulisan dia dalam fiqh pun saya ingat ada satu dua, sikit kecil lah, tak popular pun. Dia lebih dikenali sebagai tokoh yang memerangi syirik, yang duk pergi runtuh kubur-kubur dekat Saudi pada ketika itu, kubur sahabat-sahabat yang didirikan, dibina, kubur orang yang ditinggikan dan sebagainya, dia pergi perang. Sebab tu berlaku keributan. Sebab apa? Sebab isu ni. Dia tulis isu akidah, antara kitab dia yang kecil, Usul Thalathah, 3 landasan utama, yang mana landasan pertama ma'rifatullah, mengenal Allah. Landasan yang kedua ma'rifatuddin, mengenal agama. Landasan yang ketiga ma'rifatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi saya tengok benda ni tak ada masalah apa pun. Kashfus Syubuhat, Kitabut Tauhid. Jadi ini semua kitab-kitab bersaiz kecil yang beliau tuliskan, yang beliau sebarkan pada ketika itu. Adapun tuhmahan ke atas beliau, kenapa berlaku tuhmahan? Sebab tuan-tuan, bila dia tetapkan mazhab Hambali sebagai mazhab utama di Saudi ketika itu, di sana ada ulama-ulama mazhab lain yang berkecil hati dan tidak berpuas hati dengan ketetapan tersebut. Antaranya mufti Mekah pada ketika itu yang bernama Syekh Zaini Dahlan. Dia mufti mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Sebab apa? Sebab di Mekah pada ketika itu mazhab Hanafi ada, mazhab Maliki ada, mazhab Hanbali ada, mazhab Syafi'i ada. Semua ni. Jadi semua bila Muhammad bin Abdul Wahab mai dia kata tak boleh, semua cancel, kita pakai mazhab Hanbali saja. Jadi yang lain ni tak puas hati, maka keluarlah di sana tulisan-tulisan tentang gerakan dan movement Muhammad bin Abdul Wahab. Tak setuju dengan dia, ada yang mengkritik dia, berperang dengan dia dan sebagainya. So itu kes Wahabi ni tuan-tuan. Ramai orang tanya saya, Ustaz, saya dengar orang kata Wahabi tu begini, Wahabi tu begitu, tapi apa yang saya tahu, Wahabi ni asalnya bagus. Asal Wahabi tu tak jadi masalah, yang jadi masalah tu pengikut dia. Kenapa orang sekarang ni marah sangat pada Wahabi? Sebenarnya Wahabi dia sebut golongan Wahabi ni tuan-tuan, dia dah mula menyeleweng. Golongan Wahabi ni mula menyeleweng pengasas dia. Pengasas dia bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Malam ini Ustaz bawa satu kitab yang dikarang oleh ulama, nama dia As-Suhbu Al-Wadilah ala Qara'ihi Al-Hanabilah. Dalam bahasa Arab, cetakan Maktabah Al-Imam Ahmad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Syaikh Muhammad bin Abdullah Ibn Humaid Al-Najdi Al-Hanbali, Mufti Al-Hanabilah di Makkah Al-Mukarramah, yang mengarang buku ini. Nama yang kita baca, seorang mufti dalam mazhab Hanbali di Makkah Al-Mukarramah yang meninggal dunia pada tahun 1295 Hijrah, ataupun secara ringkasnya digelar sebagai Al-Imam Ibn Humaid Al-Hanbali, mufti mazhab Hanbali. Dalam fiqh, dalam Islam ada 4 mazhab utama: Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi. Kita ni kena taklid pada satu. Sebab kita ni orang awam, bukan mujtahid Allah, ya, dalam beribadah. Dan buku yang bertajuk As-Suhbul Wadilah ala Qara'ihi Al-Hanabilah menceritakan tentang sejarah-sejarah ulama-ulama mazhab Hanbali, biodata para alim ulama dalam mazhab Hanbali secara huruf, melalui huruf abjad. Susunannya daripada alif sampai ya. Mana-mana ulama mazhab Hanbali yang daripada huruf alif sampai huruf ya. Susunannya begitu. Siapa mula-mula huruf alif, mudah-mudah. Baik. Di dalam buku ini tuan-tuan, pada muka surat 275 nombor
tuan-tuan, ayah kepada Muhammad. Muhammad ni siapa? Muhammad ini yang masuk Wahabi nisbah kepada Muhammad tadi. Ayah dia datangnya disebut dalam kitab khabar dalam mazhab Hambali. Ya. Nama dia Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab. Ini ayah dia ni orang yang alim. Antara yang disebut dalam kitab ini, bila sampai ke biodata Abdul Wahab, disebut qara'a fil fiqhi ala abihi. Maknanya dia membaca kitab fiqh atas ayahnya. Maknanya dia belajar ilmu fiqh daripada ayahnya. Maknanya seorang yang berilmu. Dan disebut lagi wa huwa walidu Muhammadin sahib ad-da'wati allati intashara syarafuha fil afaq. Abdul Wahab ini adalah ayah kepada Muhammad, yang mana Muhammad adalah tuan punya dakwah, yang menyebarkan dakwah. Konon dia menyebarkan dakwah kan? Yang mana dakwah itu dakwah yang bercakap, yang mana kejahatan itu tersebar pada masa itu fil afaq. Tetapi Muhammad ini, pengasas Wahabi ini, lam yatawaham bid-da'wati illa ba'da mauti walidi. Dia tidak menzahirkan dakwah dia kecuali selepas kematian ayahnya. Dia takut dengan ayah dia, sebab ayah orang alim. Ayah dia Imam Abdul Wahab orang alim. Masalahnya Muhammad ini pengasas Wahabi. Jadi diriwayatkan dia menzahirkan dakwah dia selepas kewafatan, selepas kematian ayah. Antara yang disebut lagi dalam buku ini, tuan-tuan, bahawasanya kana rabbanan ala waladihi, kana rabbanan ala waladihi. Ayahnya memang marah pada anaknya, marah pada anaknya. Kana rabbanan ala waladihi. Sebab apa? Likaulihi lam yarda an yashtagila bil fiqhi ka'asnafihi. Disebabkan anaknya Muhammad itu tidak mahu menyibukkan dirinya belajar ilmu fiqh seperti ulama-ulama terdahulu. Ulama-ulama terdahulu. Ini di antara yang disebut di dalam kitab As-Suhbul Wadilah ala Qara'il Hanabilah. Kemudian disebut lagi bahawasanya ayahnya memberi peringatan kepada orang ramai. Ya ma tarawna min Muhammadin minasyarr. Kamu semua akan melihat kejahatan yang akan dilakukan oleh Muhammad. Muhammad itu anak dia. Subhanallah, ini memang teruk. Memang bawa pahaman yang berjatuh dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Sehingga Muhammad yang Abdul Wahab ini ada saudara kandung dia, nama dia Syekh Sulaiman. Syekh Sulaiman ini saudara kandung Muhammad, disebut di sini pun membangkang Muhammad tadi. Disebabkan Muhammad tidak mahu mengikut manhaj yang sebenar. Ini di antara bukti yang kukuh daripada ulama mazhab Hambali dan juga ulama ahli sunnah wal jamaah menyatakan pengasas Wahabi itu yang keliru. Jadi mana mungkin orang dah tiba-tiba muncul dia kata Wahabi asalnya bagus, nak membendas khurafat, Imam Muhammad tu bagus, nak membendas syirik. Ulama tidak. Latar belakang pengasas Wahabi itu Muhammad daripada awal lagi dah bercanggah dengan ulama. Bahkan ayah dia sendiri pesan pada orang ramai, kau semua hati-hati dengan anak. Saudara kandung dia Syekh Sulaiman Abdul Wahab pun marah kepada Muhammad kerana membawa pahaman yang bercanggah dengan ajaran Islam. Jadi kalau ada orang kata Wahabi ni asalnya bagus, semua yang mengikutnya melampau, itu orang jahil, dia tak baca kitab ulama. Ini antara bukti
Kemudian dia orang bukan ikut mazhab, dakwah ikut mazhab, mazhab Hambali. Tengok ini ulama yang hebat dalam mazhab Hambali mendedahkan siapa sebenar penasihat Wahabi. Sebablah tuan-tuan bila tuan-tuan tengok gerakan Wahabi berlaku umat Islam tu bak maulid pun dia nak marah. Benda yang kecil macam ni, benda yang dimuktanahkan oleh ulama